Darman, kau tak ada disiplin, ha? Kancinglah baju. Order aku nak kancing baju. Buka balik lah. Apa, mentang-mentang dia bos dengar dia besar ke? Ni Dharma lah. Apa bising-bising ni? Ha? Dia tu bos, ibarat durian. Awak tu mentimun. Dia golek kena, tergolek pun kena. Bos durian. Walaupun bos kita ni, dia ibaratkan durian, kau jangan lupa. Satu hari, bila durian jadi tempoyak, masa ni lah mentimun. Lenyek cukup-cukup. Betul tak? Apa hal ni? Entah. Betul juga kata dia. Durian jadi tempoyak. Tempoyak? Alamak, Nura. Datang dengan sekepoh pula tu. Alamak, hati aku. Dia tahu hati aku. Lah. Tingkat 6 ya? Tingkat 6. Nolia. Penjaga lem ni matanya gelap. Tapi tangan dia pandai pula menekan. Si Nora ni aku tak takut si kepoh tu. Dia heboh nanti. Nora, penjaga lift tu demam kura ke? Menggigil dia lah. Nolia. Kesian ya. Ya Allah, ya Tuanku. Janganlah dia bertahu. Ya Allah, Tuanku. Abang Dharma. Kenapa menggigil ni? Ekor ni sejuk sangat. Mana ada aircon? Takkanlah dah pakai baju tebal ni pun sejuk lagi. Wah, cantik baju Abang Dharma ni. Janganlah, Peli. Tapi, korang-dorang, kalau ingin nak tahu, orang ofis aku panggil ni baju besi tau. Oh, Abang Dharma kerja kat sini ya? Dah lama aku kerja sini. Kenapa Abang Dharma menggigil tadi? Tak ada, pasal aku malu. Kau tahu kan, aku punya lift. Merepek lah. Takkan kita orang begitu? Kerja macam ni lebih bagus daripada mencuri. Dia ni macam ambil jugalah, mencuri. Lemah aku. Terlepas pula tinggal 6. Dah, jangan bela aku banyak. Boleh belah. Helak. Action.